Apa benda yang nak bangga sangat? Misi pun gagal, benda pun tak sampai. Ada juga orang yang komen macam ni. Okay, apa sebenarnya the whole story pasal P dengan I ni? Sebelum tahun 1948, orang-orang yang duduk dekat P ni ialah ada orang Islam, ada orang Yahudi dan ada orang Kristian. Tapi after diorang ni dijajah oleh British, so British janji apa? British kata selepas penjajahan tu, dia akan bagi tanah ni kepada orang Yahudi. Satu, orang-orang P ni diorang diusir daripada rumah diorang. Sekolah dibom dan bekalan air, elektrik semua ditutup, ataupun kita panggil sebagai ethnic cleansing lah. Maksudnya ni nak membersihkan terus bangsa tu supaya tak ada dekat tanah tu. So jadi dua kelompok tau. Yang first adalah orang yang dia rasa tanah ni dah jadi tanah milik aku. The other side berfikir macam ini tanah hak asli, tanah kita. Kenapa lepas jadi macam ni orang lain senang-senang ambil tanah kita? So benda ni dia bukan sekadar konflik agama tau, tapi dia ialah konflik hak manusia. Bila misi tu berlangsung, memanglah dia tidak berjaya menyampaikan barang-barang tu, tetapi dia berjaya break the silence. Tengok orang macam mana, orang sampai berani pergi sana, sampai bersatu. Yang bukan satu agama pun kita bersatu, the whole world, untuk break the silence. Dan kalau kita tak boleh nak buat kebaikan, dan kalau kita tak ada keberanian untuk join misi kemanusiaan macam ni, tapi kita janganlah memperlekehkan orang yang pergi, sebab hak sesama manusia.